Apa rahsia kebahagiaan yang mana anda boleh hidup tanpa dibebani masalah kewangan? Hidup di bawah kemampuan. Selagi anda hidup lebih daripada apa yang anda mampu, anda tidak ada simpanan. Dan lama-kelamaan, dari tiada simpanan, anda akan ada masalah kewangan yang kedua, iaitu berhutang. Asas dalam membina kekayaan ini bukan sahaja memberikan anda rasa selamat dari sudut kewangan, tetapi juga memberikan anda peace of mind atau ketenangan jiwa. Dan semua ini akan membawa kepada kebahagiaan dengan kualiti hidup yang lebih baik. Bukan bermakna gaji yang besar dapat memberikan anda kebahagiaan. Ramai orang dengan pendapatan yang sangat besar akhirnya jatuh miskin kerana yang pertama, mereka tidak hidup di bawah kemampuan, dan yang kedua, mereka tiada ilmu kewangan dan pengurusan harta. Jadi jika anda baru bermula untuk membina kekayaan, pastikan anda dapatkan tabiat menabung untuk memupuk sifat sabar dan sifat mengawal emosi dari berbelanja. Dan juga pastikan anda siapkan diri anda dengan ilmu kewangan dari pembacaan buku seperti buku Misi Bebas Hutang, buku Wang Emas dan juga buku Jutawan dari Planet Jupiter. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.